Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Cikgu kembali lagi dan untuk sesi kali ini kita akan terus masuk ke bab 1 Geografi tingkatan 1, satu topik yang cikgu jamin sangat-sangat berguna dalam hidup kita, iaitu arah. Baik, ini dia pelan tindakan kita. Kita akan mulakan dengan kenapa arah ni penting, lepas tu kita kenal 8 arah mata angin yang asas. Seterusnya, kita akan belajar cara guna matahari dan kompas sebagai panduan. Dan akhir sekali, kita akan jadi lebih pakar dengan ukuran bearing. Dah sedia? Jom! Cikgu nak awak jujur. Pernah tak awak rasa keliru, tak tahu nak tuju ke mana bila pergi tempat yang baru pertama kali? Atau mungkin lagi mendebarkan masa tengah seronok berkemah, tiba-tiba sedar, mana jalan balik ni? Situasi macam inilah yang membuktikan betapa pentingnya kita faham tentang arah. Jadi, apa sebenarnya maksud arah ni? Secara mudahnya, ia cuma hala tuju dari satu titik ke satu titik yang lain. Contohnya bila kawan awak tanya, "Weh, mana kantin?" Awak pun jawab, "Jalan terus, nampak pejabat, belok kanan." Nampak tak? Sebenarnya hari-hari kita dah guna konsep arah ni. Okey, sekarang kita masuk bahagian paling asas, ABCE dalam topik arah ni. 8 arah mata angin. Ini adalah foundation dia, jadi pastikan awak betul-betul faham ya. Kita mulakan dengan 4 arah yang paling utama, kita panggil 4 penjuru alam, utara, timur, selatan dan barat. Inilah tiang utama dalam peta minda kita. Ingat je, UTSB. Mudah kan? Sekarang, jom kita lengkapkan puzzle ni. Apa yang ada di antara 4 arah utama tadi? Senang je. Antara utara dengan timur, kita ada timur laut. Antara selatan dengan timur, kita ada tenggara. Dan seterusnya. Bila kita gabungkan 4 utama dan 4 perantaraan ni, lengkaplah 8 arah mata angin kita. Okey, ini info tambahan yang menarik. Kalau siang, kita ada matahari. Macam mana pula kalau waktu malam? Nah, orang zaman dulu pun bijak. Diorang guna bintang sebagai kompas mula jadi. Salah satunya ialah buruj biduk yang sentiasa menunjuk ke arah utara. Hebat kan? Baik, mari kita belajar kaedah pertama, kaedah yang paling klasik dan percuma untuk cari arah. Kita guna penunjuk arah gergasi yang ada di langit kita, iaitu matahari. Tapi, kenapa matahari boleh jadi panduan kita? Jawapannya mudah. Ini semua sebab sains. Sebenarnya, bukan matahari yang pusing keliling kita, tapi planet kita, bumi, yang berputar pada paksinya. Putaran inilah yang buat kita nampak seolah-olah matahari terbit di timur dan terbenam di barat, setiap hari tanpa gagal. Jom kita buat satu eksperimen minda. Bayangkan awak bangun pagi. Awak hadapkan muka ke arah matahari terbit. Automatik, depan awak ialah timur. Maksudnya, belakang awak mestilah barat. Sekarang, depankan kedua-dua tangan. Tangan kiri awak akan menunjuk ke utara dan tangan kanan pula ke selatan. Tada! Terus dapat 4 arah utama. Senang kan? Cikgu, habis tu kalau hari mendung atau hujan macam mana? Soalan yang sangat bagus. Bila matahari tak kelihatan, jangan risau. Kita ada alat bantuan. Jom kita kenali kawan baik pengembara. Kompas magnetik. Kompas ni bukan ciptaan semalam tau. Sejarah dia sangat panjang. Ia bermula dari kompas purba di China masa zaman dinasti Han, kemudian ditambah baik oleh para ilmuwan Islam dengan kompas berjarum, sampailah ke kompas moden yang kita guna hari ni. Ini adalah hasil evolusi ribuan tahun. Okey, kompas ni ada 3 bahagian utama. Badan luar dia, kita panggil perumah. Muka dia yang ada nombor dan arah tu ialah pemuka. Dan paling penting, jarum dia. Apa yang istimewa tentang jarum ni? Ia ada magnet dan ia sentiasa akan tertarik ke arah kutub utara magnet bumi. Itulah rahsia dia. Okey, nak guna kompas ni ada adabnya. Kalau salah guna, bacaan pun boleh lari. Jom ikut 4 langkah ni. 1. Letak kompas atas permukaan yang rata. 2. Jauhkan dari apa-apa objek logam. Telefon, kunci, jam tangan, semua tu boleh ganggu jarum. 3. Pusingkan badan kompas perlahan-lahan sampai tanda utara pada pemuka tu selari dengan jarum. Dan 4, bila dah selari, barulah kita baca arah yang kita nak tahu. Tengok beza ni. Gambar kiri tu cara yang betul. Kompas diletak rata, jauh dari gangguan. Nampak bacaannya tepat. Gambar kanan pula cara yang salah. Dipegang dekat pula dengan jam tangan. Tengok jarum tu, dah terpesong. Jadi ingat ya, nak dapat bacaan yang betul, kena guna kompas dengan betul.
Okey, kita dah tahu arah mata angin, dah tahu guna kompas. Sekarang, jom naik satu tahap lagi. Untuk ketepatan yang lebih tinggi, contohnya dalam sukan orienteering atau dalam bidang pelayaran, kita tak boleh cakap lebih kurang arah sana. Kita perlukan ukuran yang jitu. Inilah gunanya bearing sudutan. Bunyi macam teknikal sikit kan? Tapi sebenarnya konsep dia mudah je. Bearing sudutan ni cuma cara kita nyatakan arah guna nombor dalam unit darjah. Titik rujukan kita sentiasa arah utara yang kita anggap sebagai 0 darjah. Dan dari situ, kita akan ukur ikut pusingan arah jam. Jadi sila ingat nombor magic ni. Arah utara adalah titik permulaan kita, ground zero kita. Nilainya ialah 0 darjah. Kalau kita buat satu pusingan lengkap dan balik semula ke utara, kita dah bergerak sebanyak 360 darjah. Sebab tu utara ni special sikit, dia boleh jadi 0 dan 360 darjah. Jadual ni bantu kita faham dengan lebih jelas. Okey, kalau utara ialah 0 darjah, bila kita pusing ikut arak jam sebanyak suku bulatan, kita akan sampai di timur pada 90 darjah. Pusing lagi sampai separuh bulatan, kita akan jumpa selatan pada 180 darjah. Teruskan pusingan dan kita akan jumpa barat pada 270 darjah. Nampak? Ini jauh lebih spesifik. Banyak juga kita belajar hari ni. Jom kita simpulkan 3 perkara utama. Pertama, kita ada 8 arah mata angin asas. Kedua, kita ada 2 alat utama untuk tentukan arah, matahari dan kompas. Dan ketiga, bila kita perlukan ketepatan yang tinggi, kita guna bearing. 3 perkara ni, awak kena ingat. Okey, sebelum cikgu akhiri, satu soalan untuk awak fikirkan. Selain nak jawab soalan peperiksaan, kat mana lagi agaknya ilmu tentang arah ni boleh jadi super power untuk awak? Mungkin masa awak guna aplikasi peta di telefon atau masa merancang perjalanan. Cuba kongsikan pendapat awak. Cikgu berminat nak tahu. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih semua. Jangan lupa buat ulang kaji dan kita jumpa lagi.